Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak bercakap berkenaan ekonomi madani ikut template IMF. Kita perlu tahu bahawa banyak polisi ekonomi yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim sejak dia menjadi Perdana Menteri mempunyai persamaan yang sangat ketara dengan template IMF. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang tertulis di laman web rasmi Kementerian Keuangan. Kerajaan menyatakan komitmen mereka untuk menjayakan Medium Term Revenue Strategy, iaitu MTRS atau dalam bahasa Melayunya, Strategi Hasil Jangka Sederhana. Secara ringkasnya, MTRS ini adalah polisi fiskal untuk meningkatkan hasil kerajaan, mengurangkan defisit dan menurunkan hutang negara dalam tempoh antara 4 hingga 6 tahun. Demi mencapai target MTRS ini, maka kerajaan madani telah pun melaksanakan beberapa polisi ekonomi yang jelas memberi impak negatif kepada kehidupan rakyat. Jadi persoalannya di sini yang perlu kita tanya ialah dari mana datangnya MTRS ini? Adakah MTRS dirangka sesuai dengan keperluan ekonomi negara kita? Atau kerajaan Malaysia sebenarnya dengar nasihat daripada institusi asing dari luar? Di laman web rasmi MTRS, kalau kita lihat, IMF iaitu Tabung Keuangan Antarabangsa dijadikan sebagai lead partner kepada negara kita. Dengan kata lain, IMF menjadi konsultan utama yang membentuk strategi fiskal negara kita sekarang. Ini menimbulkan satu persoalan penting. Kenapa kerajaan madani perlu badan luar iaitu IMF untuk memberi nasihat cara nak uruskan ekonomi negara kita? Kerajaan madani boleh berhujah bahawa penglibatan IMF hanya sekadar bersifat teknikal dan tidak mengikat. Namun kita perlu tanya adalah mengapa pilih IMF? Bukan kita tak tahu reputasi buruk badan ini yang banyak menjahannamkan negara-negara lain melalui cadangan-cadangan polisi mereka. Apa yang peliknya di sini ialah daripada hanya ada 26 buah negara yang terlibat dengan MTRS. Namun begitu, uniknya Malaysia adalah satu-satunya negara daripada 26 negara tadi yang tidak pernah memohon pinjaman atau bantuan keuangan daripada IMF tapi memilih untuk melaksanakan strategi MTRS. Kesemua 25 negara lain selain Malaysia yang menyertai MTRS pernah mengalami balance of payment crisis, iaitu krisis timbangan pembayaran. Balance of payment crisis berlaku akibat kekurangan foreign exchange reserve sehingga tidak mampu membiayai import ataupun membayar hutang luar negeri mereka. Jadi dalam keadaan terdesak, 25 negara itu pernah terpaksa memohon pinjaman daripada IMF dan terpaksa akur dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh IMF. Pendek kata, negara-negara 25 negara itu perlukan aliran masuk mata wang asing. Dan talian hayat yang mereka ada adalah IMF selaku pemberi pinjam jangka pendek. Sebagai syarat pinjaman, IMF akan paksa negara-negara peminjam melaksanakan Structural Adjustment Program. Program ini merangkumi pemotongan subsidi, pengurangan perbelanjaan awam, broadening the tax base, melebarkan dan menaikkan cukai, penswastaan aset negara dan liberalisasi sistem ekonomi. Malaysia tidak berada dalam keadaan krisis sedemikian. Kita tidak terdesak. Namun kerajaan madani secara sukarela menyertai strategi MTRS ini dengan IMF sebagai rakan utama, dan secara sukarela juga kerajaan madani melaksanakan polisi ekonomi ikut template IMF yang dirangka oleh IMF untuk negara yang berhadapan dengan masalah imbangan pembayaran. Sangat pelik. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Anwar berkali-kali memberi gambaran bahawa hanya reformasi struktural dapat menyelamatkan ekonomi Malaysia. Bukannya satu kebetulan, IMF juga sering mempromosikan reformasi struktural. Jadi mari kita bandingkan polisi-polisi kerajaan madani dengan apa yang lazimnya dipaksakan oleh IMF kepada negara yang meminjam daripada badan itu. Polisi pertama adalah rasionalisasi subsidi. Kita tahu kerajaan madani dah buat pemotongan subsidi minyak, beras, ayam, telur dan elektrik. Ini merupakan langkah austerity yang paling asas dalam mana-mana program IMF. Polisi kedua, pemansuhan pencen penyawat awam baharu. Kerajaan madani melaksanakan benda ini atas alasan mengurangkan liability jangka panjang. Dan pemansuhan pencen ni sangat bertepatan dengan saranan IMF dalam Structural Adjustment Program mereka.
Polisi ketiga yang Kerajaan Madani dah buat iaitu liberalisasi harga. Kita boleh tengok apa yang Kerajaan Madani dah buat adalah kawalan harga ke atas barang keperluan asas seperti beras, telur dan ayam telah pun dihapuskan. Liberalisasi harga adalah antara syarat wajib yang IMF kenakan kepada negara peminjam. Nombor 4, berkenaan polisi cukai. Kita tengok Kerajaan Madani sering cakap broadening the tax base dengan cara memperluaskan SST dan memperkenalkan e-invoice. Sistem cukai ini yang IMF nak, menurut IMF policy adalah sistem cukai yang bersifat regresif. Diperluaskan. Sistem cukai jenis ini dia membebankan semua lapisan masyarakat, namun oleh kerana golongan B40 dan ramainya M40 membelanjakan hampir keseluruhan pendapatan, jadi secara relatifnya golongan ini menanggung beban cukai SST yang lebih besar dan lebih berat berbanding golongan maha kaya. Sementara itu, cukai yang lebih progresif ke atas golongan maha kaya seperti wealth tax, inheritance tax ataupun capital gain tax tidak dilaksanakan. Pendekatan polisi memperluaskan cukai atau broadening the tax base tanpa sentuh sangat golongan maha kaya adalah selari dengan polisi cukai IMF. Kelima, marketization of public services. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk difahami. Marketization of public services adalah proses membawa elemen pasaran ke dalam sektor perkhidmatan awam. Logik pasaran dan elemen perniagaan seperti persaingan, mengejar keuntungan dan harga pasaran diserap masuk ke dalam sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur awam. Dalam model ini, peranan kerajaan berubah secara radikal, iaitu kerajaan akan kurangkan peranannya sebagai penyedia atau provider utama dalam sektor kesihatan dan pendidikan awam contohnya. Peranan kerajaan berubah ke arah hanya sebagai pengawal selia atau pembeli perkhidmatan. Bukan penyedia tapi pembeli perkhidmatan. Tugas menyediakan perkhidmatan akan semakin lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta yang dipacu oleh motif keuntungan. Kita boleh lihat peralihan ini dalam dua polisi besar yang diperkenalkan oleh Kerajaan Madani iaitu PIKAS 2030, Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta yang telah dibentangkan pun, dan satu lagi dalam Kertas Putih Kesihatan. Itu kita akan cerita dalam video yang kemudian lah. Marketization of public services juga adalah template standard yang sangat konsisten dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara membangun. Dan sejarah telah membuktikan banyak negara apabila perkhidmatan awam dikomersialkan, rakyat marhainlah, rakyat biasa yang terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk hak asas kita. Kesemua polisi ini tak pernah pun dimasukkan dalam manifesto pilihan raya Pakatan Harapan. Rakyat tidak pernah mengundi untuk ini, namun semua polisi ini selari dengan apa yang dikehendaki oleh IMF selaku lead partner Malaysia dalam MTRS. Saya ulang balik lima polisi tadi. Yang pertama adalah rasionalisasi subsidi. Kedua adalah pemansuhan pencen penjawat awam baru. Ketiga adalah liberalisasi harga. Keempat adalah broadening the tax base, memperluas cukai SST dan pengenalan e-invoicing. Kelima, marketization of public services, dan kita boleh masukkan lagi keenam adalah pemotongan perbelanjaan untuk sektor kesihatan awam dan sektor pengajian tinggi. Itu pun sama dengan kehendak IMF. Jadi kesimpulannya di sini cukup jelas. Kalau kita tengok template tu dah hampir sama. Maksudnya strategi MTRS ini bukan lahir daripada pemikiran pakar kita sendiri untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam negara kita. Maka tidak heranlah kenapa polisi-polisi yang dibuat untuk mencapai target MTRS sangat serupa dengan polisi-polisi yang disarankan oleh IMF. Dan mungkin ada yang bertanya, apa masalahnya kalau negara kita ikut saranan IMF jika reformasi ekonomi memang diperlukan? Soalan itu akan dijawab dalam video kedua, di mana kita akan teliti mengenai mengapa Malaysia ini sebenarnya tak perlu pun ikut template ini, dan mengapa jika Malaysia ikut nasihat IMF dengan melaksanakan segala polisi ini, ia akan memburukkan lagi keadaan ekonomi serta kestabilan politik domestik negara kita. Okey, sebelum kita keluar ni, saya nak letakkan satu lagu bertemakan apa yang kita bincang hari ini. Tengok laman web rasmi Ministry of Finance. MTRS, strategi fiskal penuh janji dan romans. Katanya nak naikkan hasil hutang negara, nak dekikis.
fiskal kena jaga, 4 ke 6 tahun targetnya. Tapi tunggu kejap, ini sebenarnya idea siapa? Bukan resep tempatan, bukan sambal belacan, ini bau-bau Washington, menu luar yang dipesan. Izin siapa? Tak ada dalam kertas undi. Izin siapa? Soal aku sampai pagi. IMF masuk senyap-senyap, Madani pura-pura tak peduli. Undi kita dia hadap, tapi IMF jadi lead partner dia bagi. Siapa? Ingat reformasi, sekarang reformasi struktural. Ayat nampak cantik tapi impact dia brutal. SST makin luas, e-invoice pula jadi sentral. B40 kena libas, M40 pun terciduk, malah majority T20 pun dah mula rasa terhantuk. Tapi ahli politik mereka buat tak peduli, sebab dana pilihan raya maha kaya yang bagi berlori-lori. Duduk goyang kaki, harta bertimbun, tapi negara tambah lingkup, maha kaya bertambah harta, rakyat bawah pula tak cukup. Kesihatan kena potong 3 bilion lesap, budget universiti pun sama terus direntap. SSST meluas, rakyat kian terhimpit, subsidi ditarik, hidup makin perit. Pendidikan tinggi kita makin suram dan kelam, cukai maha kaya Madani buat diam. Template IMF ni memang tak kacau jerung dalam kolam. Mana pergi manifesto, mana janji yang dulu, tak nampak pun IMF dalam buku merah biru. Rakyat undi lain, tapi lead partner bagi lain. MPRS ni drama atau sekadar main-main? Template standard, copy-paste dari Washington DC. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome to the IMF galaxy. Cukup jelaskan, MPRS bukan kita punya brain. Ini template luar yang buat kita semua insane. Kenapa kita ikut kalau tak perlu? Kenapa cari penyakit masa tengah celaru? Nampak sangat Madani blur dan keliru. Polisi IMF selamba dia tiru.